Assalamualaikum geng. So hari ni punya plan geng. Hari ni punya plan, so kalau kita tengok dekat time frame H4 geng. Kalau kita tengok dekat time frame H4, so semalam kita tahu gold melakukan kenaikan. So apa yang kita boleh lihat adalah dia telah pun mencapai semula area yang kita tahu dia pergi sebagai higher high untuk kita geng. So untuk kita berjaga-jaga adalah jika dia respect area harga tertinggi, dia ada possibility untuk melakukan penurunan sementara sebelum dia sambung balik fly So sekarang kalau kita nak cerita pasal plan dekat H4 geng kalau kita nak cerita plan dekat H4 should be demand terdekat should be akan berada di area sini Ini sahaja yang kita boleh nampak, ini sahaja yang ada depan mata geng. Tetapi adakah dia boleh melakukan penurunan sampai ke area demand H4 ini? Itu adalah persoalan untuk sekarang geng. So sekarang harga 4342. So kalau dia nak sampai ke area 42 ni, 4244 ni lebih kurang dia perlu melakukan penurunan lebih kurang 1000 pip geng untuk dia capai area demand H4 terdekat. So untuk plan hari ni geng untuk plan hari ni, so kalau kita macam biasa menggunakan multi time frame kalau kita menggunakan multi time frame, so kalau kita di time frame M15, so demand yang terdekat untuk kita intai ataupun untuk kita cuba should be adalah area breakout ataupun kita boleh panggil area demand dan bullish engulfing di time frame M15 So kita boleh nampak starting breakout berlaku. So di sinilah dia start jet ke atas geng. So bermaksud kalau dia berjaya melakukan penurunan mencari area demand di sini, so kita boleh cuba untuk sambung ride the trend geng So faham tetapi kalau kita tengokkan harga dan harga di sini 4341 dan lebih kurang 4305 pun agak jauh untuk dia melakukan penurunan. Lebih kurang berapa geng? Lebih kurang 300 ataupun 400 pip geng. So sangat jauh. So bermaksud apa geng? So itu adalah plan yang pertama, iaitu kita akan tunggu di area M15 punya demand. So plan yang kedua adalah jika dia tidak melakukan penurunan ataupun jika dia tidak memberi kita pullback yang cukup, katakan dia jatuh katakan dia jatuh dia stop dan dia create demand yang baru. So bermaksud apa geng? So bermaksud kita akan menggunakan structure yang baru ataupun kita akan menggunakan cerita yang baru, iaitu demand yang baru terbentuk, harga yang baru terbentuk. So tak perlulah kita tunggu di sini lagi. So faham So faham Itu sahaja geng. So konsep yang sama macam kita trade hari-hari, iaitu jika kita ada zone kita akan tunggu dahulu, tetapi jika dia memberi kita structure yang baru, harga yang baru, kita akan ride the trend mengikut apa yang dia bagi. So itu sahaja geng. Apa-apa saya akan update dan apa-apa saya akan ajak korang Itu sahaja geng. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.